Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah, terutama di bulan Ramadan. Antara perkara yang boleh kita lakukan di bulan ini ialah menjamu orang makan. Jika sebelum ini kita tidak pernah menjamu orang berbuka puasa, maka letakkanlah azam pada tahun ini untuk kita melakukannya. Ini kerana ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sangat besar. Seperti hadis Nabi SAW, sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia mendapat pahala seumpamanya tanpa kurang sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa. Bahkan jika dilihat kepada hadis-hadis yang lain, menjamu orang makan boleh menjadi asbab untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan lebih baik bersama. Wallahu a'lam.